Okey, adik-adik dah ready? Sebelum kita nak mulakan kelas pizza, jom kita lawat ladang buah golden melon dulu. Okey, ni buah, nama dia buah golden melon. Kita buat penanaman secara hidroponik. Macam mana tanaman secara hidroponik tu? Jom ikut kakak tunjuk dekat dalam ni. Okey. Hati-hati langkah. Tangan jangan pegang ya. Tengok sahaja. Inilah dia tanaman secara hidroponik, iaitu tanaman tanpa menggunakan tanah tetapi kita menggunakan air. Bukan sebarang air. Air ni dah ada dah baja. Okey. Alright. Macam mana cikgu-cikgu? Best tak? Informasi mengenai ladang dan cara penanaman ni, anak-anak murid akan dapat ilmu yang baru. Jadi dekat Pizza Splash ni bukan semata-mata anak murid dapat belajar merasai pengalaman buat pizza sendiri, malah diorang akan dapat ilmu yang baru mengenai ladang dan juga penanaman yang lain. Jadi kepada cikgu-cikgu yang masih memikirkan aktiviti di luar kelas, boleh ambil package Pizza Splash, kelas pizza sekali dengan mandi mini water park, sekali dengan lawatan ladang. Bolehlah tempah awal-awal, terus klik link dekat bio untuk package Pizza Splash. Okey. Ni